Kali ini Cikgu Suria berkongsi soalan geometri kepada anda. Baik, mari kita lihat soalan ini. Luas sebuah paralelogram adalah 8. Jadi ini adalah paralelogram dan di dalamnya ada dua heksagon kosong yang sama besar. Heksagon kosong ini adalah dua heksagon sama sisi yang sama besar seperti ditunjukkan dalam gambar. Cari luas bayang biru. Jika kita ingin mencari luas kawasan bayang-bayang ini, kita perlu perhatikan bentuk kawasan tersebut dahulu. Ia adalah satu bentuk tidak sekata. Jadi untuk bentuk tidak sekata, kita tidak boleh guna formula geometri biasa untuk mengira luasnya. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Baik, kita boleh gunakan kaedah ini. Oleh kerana ia adalah sebuah paralelogram, kita boleh membahagikan seluruh paralelogram ini kepada beberapa bahagian kecil yang berbeza. Jadi, macam mana nak buat? Baik, mari kita lukis dulu. Lukisan bentuk ini mungkin saiznya tak begitu seragam, tapi asalkan faham sudah memadai. Kawasan di bahagian ini pula tak betul. Mari kita betulkan dan lengkapkan bahagian itu. Baik, selepas kita lukis, kita boleh nampak bahawa kita telah membahagikan seluruh kawasan paralelogram ini kepada beberapa bahagian secara keseluruhannya. Jadi, di sini terdapat sejumlah 4x3 yang artinya sama dengan 12 blok kecil. Ya, benar, bukan begitu. Keseluruhannya dibahagikan kepada 12 bahagian kecil. Jadi, satu bahagian kecil itu bersamaan dengan berapa luas? Itu sangat mudah. Kita tahu luas paralelogram ialah 8 dan kita telah bahagikan kepada 12 bahagian kecil. Jadi setiap satu bahagian kecil, kita boleh dapatkan luasnya ialah 4. Jadi, setiap satu bahagian kecil dalam paralelogram ini, iaitu setiap paralelogram kecil, luasnya adalah 4. Baik, jadi dengan cara ini, kita boleh kira berapakah luas kawasan bayang-bayang biru itu. Berapa banyak bahagian kecil paralelogram yang diambilnya. Mari kita lihat dulu. Di sini, ini adalah satu bahagian penuh. Saya tandakan dengan warna merah. Ini satu bahagian penuh. Ini satu bahagian penuh. Ini satu bahagian penuh. Dan ini juga satu bahagian penuh. Yang ini separuh blok. Yang ini separuh blok. Yang ini separuh blok. Dan yang ini separuh blok. Baiklah, maka 4 blok separuh adalah bersamaan dengan 6 blok selari lengkap. Berdasarkan ini, kita boleh selesaikan soalan ini. Maksudnya, secara keseluruhan, ada 6 bahagian kecil. Luas bayang-bayang ada 6 bahagian kecil dan setiap bahagian kecil luasnya 4. Jadi, luas kawasan bayang-bayang biru ialah 24. Dah faham? Kalau ya, jangan lupa like dan follow Cikgu Suria.